Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Ratusan pengunjung yang sedang berada di dalam sebuah pusat beli belah di Shah Alam berada dalam keadaan cemas apabila dipercayai berlaku satu insiden tembak-menembak di lokasi berkenaan. Pada 8 Februari 2025, penduduk sekitar Setia Alam, Shah Alam dikejutkan dengan kejadian tembakan di sebuah pusat beli belah Setia City Mall. Insiden yang tular di media sosial khususnya di laman Facebook Setia Alam Residence dikatakan berlaku di sebuah kedai emas dalam pusat beli belah berkenaan. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan bahawa pasukan polis telah tiba di lokasi untuk menyiasat insiden tersebut. Susulan kejadian, polis segera mengetatkan kawalan keselamatan di kawasan terbabit bagi memastikan keselamatan orang awam terjamin. Pihak keselamatan juga dilihat mengarahkan pengunjung pusat beli belah untuk keluar dari premis bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Pada awalnya, orang ramai menyangkakan bunyi tembakan itu datang dari barang berat yang jatuh kira-kira jam 9.40 malam. Mereka semua tertanya-tanya bunyi apakah itu dan apabila menyedari yang ia adalah bunyi das tembakan, mereka bertempiaran lari mencari perlindungan bagi menyelamatkan diri masing-masing. Terdahulu, Ketua Polis Selangor, Datuk Husein Omar Han mengesahkan menerima maklumat orang awam berlakunya kejadian tembakan di pusat beli belah di Setia Alam. Beliau berkata, hasil siasatan mendapati terdapat seorang mangsa dalam kejadian tembakan itu. Mangsa bekerja sebagai tukang cuci di dalam premis berkenaan dan ketika dia sedang menyimpan peralatan mencuci di RSP1, suspek tiba-tiba telah melepaskan beberapa das tembakan mengenai kaki serta punggung mangsa dan suspek melarikan diri ke RSP2. Mangsa yang merupakan seorang warga asing berusia lingkungan 30-an itu telah dikejarkan ke Hospital Shah Alam untuk menerima rawatan dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Tidak membuang masa, pihak polis membuat siasatan kemudian telah mengenal pasti suspek yang terlibat dalam kejadian tembakan tersebut. Datuk Husein Omar Han berkata, lelaki warga tempatan berumur 30-an yang berkulit cerah itu mempunyai 11 rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah yang dikenali sebagai Aboy. Suspek dipercayai tiba di pusat beli belah itu menuju ke arah mangsa sebelum melepaskan tembakan. Hasil siasatan, suspek tiada kaitan dengan mangsa iaitu pekerja pembersihan yang ditembak, tetapi percaya yang mangsa berada di lokasi kejadian pada waktu yang salah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, suspek melepaskan tembakan kepada mangsa dipercayai akibat berang ditegur pekerja pembersihan supaya mengalihkan barang yang diletakkan di kawasan kejadian. Suspek kemudian melepaskan beberapa lagi tembakan dan terkena pada pintu kaca serta cermin tangga sebelum menahan sebuah kereta jenis Pro 2 Ativa milik seorang pengunjung dan memaksa lelaki itu membawanya keluar dari kawasan pusat beli belah dan menurunkannya di lebuh raya Shah Alam Kesas disusur keluar Pandamaran. Pemandu terbabit kemudiannya membuat laporan polis. Menurut pemandu Pro 2 Ativa itu, dia bersama isteri dan 4 orang anaknya bersama suspek di dalam kereta kira-kira 45 minit sebelum suspek menghilangkan diri dan mengambil kad memori dashcam keretanya. Lelaki berusia dalam lingkungan 30-an yang enggan dikenali itu berkata, sebelum kejadian dia sekeluarga sedang makan di sebuah restoran di pusat beli belah berkenaan sebelum keadaan bertukar kecoh. Katanya, pengawal keselamatan kemudian mengarahkan mereka sekeluarga segera keluar dari pusat beli belah terbabit. Ketika mereka sekeluarga hendak masuk ke dalam kereta, secara tiba-tiba seorang lelaki berada di sebelah sambil mengacukan pistol. Suspek kemudian melepaskan tembakan ke arah dinding supaya mereka tahu pistol yang dipegang itu betul, iaitu tulen. Suspek kemudian mengarahkan mereka semua masuk ke dalam kereta. Katanya, suspek duduk betul-betul di tempat duduk belakangnya iaitu pemandu. Dia meminta suspek untuk simpan pistol supaya anak-anaknya tidak takut. Susulan menerima laporan daripada pemandu tersebut, pihak polis mula menjejaki suspek dengan maklumat yang diterima dalam usaha suspek untuk melarikan diri itu. Waktu itu, polis mendapati suspek melarikan diri menggunakan taktik ala permainan video Grand Theft Auto GTA.
Hasil siasatan pihak polis selepas kejadian di Setia City Mall daripada Kelang, suspek telah melarikan diri ke selatan. Setelah 5 hari dia berada di selatan, suspek berpatah balik ke Banteng dan selepas itu dia dikesan di Sabak Bernam. Di Sabak Bernam, dia sempat melakukan 1 kes pecah rumah dan curi motosikal serta menunjukkan senjata api. Jadi, selepas insiden di Setia City Mall, suspek melakukan 5 lagi kesalahan samun menggunakan senjata api dan juga pecah rumah. Cara dia bergerak adalah dari Kelang, suspek menaiki Grab dan mengugut pemandu Grab untuk menghantarnya sampai ke Melaka. Di Melaka juga, suspek menggunakan cara yang sama iaitu mengugut orang awam iaitu pemandu lori dan sebagainya untuk dia bergerak selain mencuri motosikal sehinggalah suspek sampai ke Sabak Bernam. Di situ, suspek mengugut pemandu lori untuk lari ke Kelang. Akhirnya, polis mendapat maklumat terkini tentang keberadaan suspek. Pada awal pagi 18 Februari 2025, polis mengesahkan suspek yang dikenali sebagai Aboy telah mati ditembak di Pulau Ketam selepas 10 hari diburu susulan insiden melepaskan tembakan di pusat beli belah di Setia Alam pada malam 8 Februari 2025. Polis juga tidak menolak kemungkinan lelaki itu merancang untuk melarikan diri ke luar negara. Ini kerana hasil siasatan mendapati suspek sempat mencari perkhidmatan bot untuk ke Thailand. Seorang penduduk tempatan berusia 30-an yang enggan dikenali berkata lelaki itu datang bertanyakan perkara itu kepadanya petang 17 Februari. Pada waktu itu, dia bertanya semula kepada suspek kenapa tidak menaiki kapal terbang. Namun, suspek memberitahu bahawa pasport kena blacklist iaitu senarai hitam. Dia turut diberitahu bahawa suspek masuk ke Pulau Ketam dengan menaiki feri yang berlepas dari Pelabuhan Kelang dan kemudian mendaftar masuk ke sebuah hotel di Pulau Ketam. Polis berjaya menjejaki suspek di sebuah hotel di Pulau Ketam dan ketika serbuan dilakukan di bilik hotel itu pada pukul 3 pagi, suspek melepaskan beberapa das tembakan menyebabkan polis terpaksa membalas tembakan. Suspek maut dalam insiden berbalas tembakan tersebut. Mayatnya dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Kelang untuk bedah siasat. 2 pucuk pistol bersama peluru dan kad pengenalan turut dirampas di bilik hotel itu. Sejak setahun 2 tahun ini dia mengamalkan hidup seperti melakukan samun, rompakan, curi untuk keperluan diri dia sendiri. Polis juga tidak menolak kemungkinan suspek merancang untuk merompak kedai emas atau premis lain sebelum kejadian tembakan di pusat beli belah di Setia Alam berdasarkan rekod jenayah lampaunya. Hussein berkata suspek dipercayai mengambil dadah sebelum melakukan kegiatan jenayah. Pengambilan bahan terlarang dipercayai jenis syabu, metafetamin itu membuatkan suspek trigger happy dan melakukan jenayah samun, pecah rumah dan lain-lain. Hasil siasatan juga mendapati suspek terlibat dalam pengedaran dan penggunaan dadah. Modus operandi suspek adalah setiap kali melakukan jenayah, dia akan mengambil bahan terlarang itu. Suspek sebelum ini pernah terlibat dalam samun berkumpulan tetapi bergerak secara sendirian sejak setahun 2 kebelakangan ini. Hussein berkata ia berkemungkinan suspek tidak serasi dengan ahli kumpulan. Suspek melakukan samun, rompakan dan curi untuk keperluan diri sendiri dan apabila duit habis, suspek akan mengulangi perbuatan itu. Pertama kali suspek terlibat jenayah pada tahun 2014 secara solo dan kumpulan kecil dengan melakukan samun kedai emas atau premis lain. Kelakuan suspek yang trigger happy dilakukan seorang diri yang mana tiada rakan sejenayah atau ahli kumpulan yang perlu dirisaukan. Suspek bertindak sendiri dan mempunyai 11 rekod jenayah dan sehingga ditembak mati, dia telah melakukan 15 jenayah. Suspek pernah dipenjara 2 kali dan terakhir pada tahun 2019. Sementara itu, Hussein berkata suspek menggunakan 2 pistol semi-automatik dalam melakukan kegiatan jenayah. Siasatan masih dijalankan untuk mengenal pasti dari mana suspek mendapat bekalan senjata api berkenaan. Bagaimanapun, polis percaya suspek membelinya di dalam negara. Jelasnya, semasa kejadian di Setia Alam, suspek disyaki hendak melakukan samun di premis dalam pusat beli belah itu. Tegasnya, polis berjaya menyelesaikan kes ini dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan isu berkaitan dengannya. Hussein juga berkata bedah siasat terhadap mayat suspek telah selesai dilakukan dan kematian disahkan berpunca akibat kesan tembakan.
Suspek yang digelar Boy dan ditembak mati di Pulau Ketam itu dianggap berbahaya kerana sentiasa membawa senjata api ketika bergerak ke mana-mana lokasi. Lelaki berusia 35 tahun dan berasal di Kelang itu dipercayai terbabit dalam kegiatan jenayah samun seawal usia 24 tahun. Walaupun pernah dimasukkan ke penjara sebanyak 2 kali, namun Boy yang sudah berkahwin tidak pernah serik melakukan jenayah. Amat menakutkan sekali membaca latar belakang suspek ini yang berlagak seolah-olah dirinya berkuasa melakukan jenayah. Semoga kes ini menjadi iktibar kepada penjenayah-penjenayah di luar sana. Dalam pada itu, tahniah diucapkan kepada pihak PDRM kerana berjaya menyelesaikan kes ini. Sekian.